hak ni pasalnya bawa teno ke mari. Allah lah. Kalau kita nak nikah, minta lah molek dengan keluarga. Kita ni nak nikah, nak ambil dia awak bini. Jangan duk main mari. Lepas tu kabar-kabarnya anak luar nikah. Itulah kita tak sinya. Baik kita royak berapa ya pula dah. Mas kahwin dia berapa, minta dia buat murah-murah lah. Dah kita ni jenis gaji kecil, buat masalah ni. Jadi gak kita nikah lah. Lepas tu gak kita carilah slow-slow, cari pitih. Cari hijau hok molek sikit. Lepas tu gitu. Jangan duk main kat luar. Ni nikah tu nikah pula dah. Tak ada nikah tubik anak dah. Aduh. Teruk. Betul ke tak?